Akhirnya isteri aku terselamat dari masalah keputihan yang hampir hancurkan rumah tangga kami. Sekarang, dia bukan je makin sihat, tapi aku rasa macam dapat isteri baru. Nama aku Luqman, umur 35, dah kahwin hampir 7 tahun, anak seorang. Aku bukan jenis lelaki yang suka salahkan isteri, tapi jujur aku cakap, aku sendiri pernah hampir putus asa. Semuanya bermula lepas isteri aku bersalin anak sulung kami. Dari luar dia nampak okey, tapi aku tahu dia tak sama macam dulu. Aku mula perasan dia selalu tukar seluar dalam. Bilik air bau pelik, dia jadi pendiam, dan paling aku sedih, dia selalu elak bila aku nak rapat dengan dia. Mula-mula aku faham. Aku fikir dia penat jaga anak. Tapi lama-lama hubungan kami makin renggang. Dan ya, aku mengaku aku pernah cari hiburan lain. Bukan sebab aku benci dia, tapi sebab aku dah tak sanggup dengan bau dan keadaan dia waktu tu. Aku tahu itu salah aku. Tapi siapa yang pernah alami, dia akan faham. Keputihan dia sangat teruk, pekat, melekit, berbau, kadang sampai basah kain. Bila dia lalu depan aku pun, aku tercium. Aku tahu dia malu. Tapi aku sendiri tak tahu nak tolong macam mana. Kami pernah bergaduh, pernah diam seminggu, pernah terfikir nak tidur asing. Tapi satu malam, aku nampak dia menangis dalam bilik air. Dia tengah basuh seluar dalam dan dia cakap perlahan, "Saya benci badan saya sendiri." Masa tu hati aku remuk. Aku peluk dia. Aku cakap, "Jangan risau. Kita cari jalan sama-sama." Esoknya, aku sendiri yang mula cari solusi. Aku baca pasal keputihan, bakteria dalam faraj, hormon tak stabil dan masalah dalaman wanita lepas bersalin. Masa tu aku tekad nak tolong dia. Aku cari ikhtiar. Aku baca pasal keputihan. Punca sebenar bukan sekadar luaran, tapi dari usus, toksin dalam badan, hormon tak stabil dan saraf yang terganggu. Aku tahu dia perlukan sesuatu yang bersihkan dari dalam, bukan sekadar sabun atau daun sirih. Masa tu aku jumpa satu produk herba semula, jadi nama dia Lendir Raja. Nama je macam pelik, tapi aku baca kandungan dia satu-satu. Lendir Raja, bantu kurangkan keputihan dan rawat flora dalaman. Halia Tua, bantu stabilkan hormon dan bantu cuci usus. Ashwagandha dan Gotu Kola, membantu kawal emosi isteri daripada anxiety. Aku beli, aku suruh dia cuba 1 biji pagi dan 1 biji malam. Lepas 4 hari, dia senyum kecil. Dia cakap, keputihan dah kurang, bau pun dah tak kuat. Emosi isteri aku pun makin stabil. Seminggu lepas tu, dia dah tak pakai panty liner langsung. Seluar dalam dia bersih, kering, dia pun makin ceria. Aku tengok dia depan cermin, dia senyum lama. Dan malam tu, dia peluk aku dulu. 3 benda berubah dalam rumah tangga kami. Isteri aku bebas dari keputihan dan rasa malu dengan diri sendiri. Kami kembali rapat, macam mula-mula kahwin dulu. Dia makin yakin, makin bertenaga, makin cantik depan mata aku sendiri. Aku kongsi cerita ni bukan untuk promo. Tapi aku tahu ramai lelaki senyap-senyap hadap benda sama. Kalau kau sayang isteri kau, tolong jangan biar dia pendam sorang-sorang. Cuba Lendir Raja. Sekarang tengah diskaun 60% and boleh COD. Tekan beg kuning bawah ni. Bantu isteri kau dapatkan dirinya semula.